Tengok. Okey. Ini pasal baru lepas buat mata, pakai spek lah, pakai spek hitam. Buka pun tak apa dah. Dah seminggu dah buat mata di hospital Semelu. Okey ya. Sekarang kita apa ni? Tak tahu lah. Markisa. Markisa. Ha. Oh. Ada yang merah ni. Ada yang merah ni. Oh, Merah. banyak buah ni. Cik mata kurang ni pasal lepas buat mata kan. Ha. Ini merah apa ni? Ha. Tu kita cuba. Tapi 2-3 hari baru manis ni. Oh ni merah lagi ni. Ha. Oh, molek. Oh manis masa ni. Jadi kita belanja lah. Belah sana ada? Belah sana ada. Ini banyak ni. Banyak. Ni nampak ni. Buah apa cik? Markisa. Markisa. Ni cik. Manis ni buat orek ni ya. Ni Ha. ya. Ha. Buat minum dengan air manis sikit-sikit lah. Hmm. Air taruh gula sikit, kacang-kacang masuk peti. Oh patut Bangla tadi dia minta tadi. Dia kata banyak sudah masuk pakcik. Minta lah. Dia cakap lain kali lah. Okey lah. Okey dah. Stok Banyak ni hati tu. Ha, banyak kan? Oh lah. Ah, masuk TikTok lah ni. Markisa. Markisa. Buah apa ni? Cik selalu tanam tu 3 para. Dia macam mana buah ni? Rasa dia? Oh, sedap. Ya, Tapi macam minum air lah. Buah ciku? Alah, belah nak makan. Ya. Tak macam buah apple lah. Ya, tapi rasa macam dalam ni ada. Dia masak macam ni? Macam ni masak? Ah, awak nak beli apa? Dalam. Nak beli apa? Beli polybag. Beli beg. Ha. Nak tanam apa? Kayu. Mari. Terima kasih ya. Okey. Terima kasih kerana pakai kamera. Tengok dari TikTok nanti ya. Ah. Hai TikTok Rafiq Ramlah. Oh, Rafiq TikTok Rafiq Ramlah. Rafiq Ramlah tu video. Itu Cik Fadil dari Kuantan. Ini Cik Fadil. Tolong masukkan wayar dalam dia. Ini pilihan saya. Tengok muka sikit. Tengok dia. Cucu ni. Ha. Semua ada baju ada. Ini anak saya. Berusia bakal masuk 2 tahun bulan hadapan. Dan ianya sangat lincah ya.